kaki lebih ke langit. Rumah keliling ke habis. Habis rumah keliling ke habis. Makin lagi tinggi dah api. Api lagi tinggi. Universiti Putra Heights, pipe gas terbakar. Pipe gas. Pipe gas terbakar. Api makin tinggi. Bunyi kuat tau api. Aku merebak ke sini. Ayam ni kena lah di sini ya. Ambil gambar. Dah ambil dia? Ini dia orang kena bagi Petronas juga. Petronas sendiri tu. Api menjulang tinggi, bertambah tinggi dan bercabang lagi. Begitu dahsyatnya api kali ini. Tak pernah saya dalam hidup saya tak pernah tengok. Dalam hidup tak pernah tengok kejadian api begini dahsyat sekali. Ini pertama kali. Tengok dia bercabang dah. Mungkin dia akan melarat lagi ke mana-mana. Semoga Allah Ta'ala membantulah supaya kita dapat menghilangkan bala ni. Bala ni sebenarnya tak tahulah apa masalahnya. Ini saya kita laluan kita apa? Cuma kalau sini depan tu ada pam minyak tau. Ni pam minyak. Kalau yang paling dekat lah depan ni ada pam minyak ni. Ke ada lori terbakar ni. Ada Caltex, ada Shell. Oh, dekat. Kita laju sikit. Kalau kereta daripada sana boleh jalan tu, mana boleh lagi tu? Boleh lagi lah. Kereta daripada sana. So, ambil video lah. Kenangan. Terasa bahang ni. Kita boleh daripada mana boleh lalu lagi. Boleh lah dia. Ui. Ini mana ni? Ini Putra Heights. Oh, dia punya api menjulang. Oh, bahang orang pasal ni bang. Bahang. Dalam kereta rekod pun bahang parah. Ui. Apa sebenarnya yang terbakar ni? Ui, panas lah. Ui, panas. Nampak macam rumah bang. Ini besar api tu. So, Look, besar. Wah. ஏறுது பாரு. ஏறுது பாரு. Api lagi kuat, dia dah pecah dua cabang dekat 100 kaki, 1000 kaki lebih ke langit. Rumah keliling ke habis. Habis rumah keliling ke habis. Makin lagi tinggi dah api. Api lagi tinggi. Universiti Putra Heights, pipe gas terbakar. Pipe gas. Pipe gas terbakar. Api makin tinggi.
petrol dah cakap. Petronas sendiri tu tutup. Api menjulang tinggi, bertambah tinggi dan bercabang lagi. Begitu dahsyatnya api kali ini. Tak pernah saya dalam hidup saya tak pernah tengok. Dalam hidup tak pernah tengok kejadian api begini dahsyat sekali. Kan? Ini pertama kali. Tengok dia bercabang dah. Mungkin dia akan melarat lagi ke mana-mana. Semoga Allah Ta'ala membantulah supaya kita dapat menghilangkan bala ni. Bala ni sebenarnya tak tahulah apa masalahnya. Ni saya kita laluan kereta apa? Cuma kalau sini depan tu ada pam minyak tau. Ni pam minyak. Kalau yang paling dekat lah depan ni ada pam minyak ni. Ke ada lori terbakar ni? Ada Caltex, ada Shell. Oh, dekat. Kita laju sikit. Kalau kereta daripada sana boleh jalan tu, mana boleh lagi tu? Boleh lagi lah. Kereta duduk sana. So, ambil video lah. Kenangan. Terasa bahang ni. Kereta boleh mana boleh lalu lagi. Boleh lah dia. Ui. Ini mana ni? Ini Putrahai. Oh, dia punya api menjulang. Oh, bahang bang kat sini bang. Bahang. Dalam kereta rekod pun bahang panas. Ui. Apa sebenarnya yang terbakar ni? Ui, panas lah. Ui, panas. Nampak macam rumah bang. Ini besar dia. So, saya duduk Putra Heights, Putra Resident. Oh, makin menjadi guys, makin menjadi. Saya tak tahulah nak cakap apa.